Yang keempat, tuan-tuan dan puan, saya nak menyebutkan ialah tentang kes yang melibatkan kristenisasi. Peranan Kristian, tuan-tuan. Ya Allah, tuan-tuan. Jadi saya Dr. Siddiq Baba, Datuk Aidil Ghazali, kita cuba menjadi pendinding, pelindung kepada gerakan mengkristiankan orang Islam. Saudara-saudara, saya nak bagi tahu saudara, di Selangor, setakat yang saya tahu, setakat yang saya diberitahu oleh orang-orang Melayu yang macam kita, bukan orang Melayu keturunan India, bukan orang Melayu keturunan Cina, bukan Melayu keturunan Eropah, orang Melayu macam saya telah dikristiankan oleh gerakan Kristen dunia. Bilangannya puluh ribu yang hanya berada di Petaling Jaya, Kelana Jaya, Shah Alam, Kuala Lumpur dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, bila Pakatan Rakyat Pemerintah dengan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, katakanlah begitu, ruang untuk Kristen dibuka seluas-luasnya. Sebab dikatakan dalam urusan-urusan, dikatakan dalam perbincangan-perbincangan, sebahagian daripada pimpinan DAP, terutamanya di Selangor, mereka adalah merupakan pemimpin gerakan Kristian masing-masing, pemimpin yang aktif. Dan kalau mereka terus mentakdir negara ini dan negeri ini, bayang tuan-tuan anak-anak kita, bayang bila tuan-tuan memejamkan mata sebagai ibu dan ayah, bayang bila telinga tuan-tuan tidak boleh mendengar, jantung tak boleh mengepam, darah tak boleh mengalir lagi. Apa nak jadi kepada anak-anak yang kita tinggalkan? Macam mana akidah anak-anak yang kita tinggalkan? Macam mana peraturan-peraturan hidup Islam anak-anak yang kita tinggalkan? Macam mana akhlak-akhlak anak kita yang kita tinggalkan? Tuan-tuan nak kapal sing, kita menggantungkan harap kepada kapal sing. Tuan-tuan nak menggantungkan harap kepada Nemcik Siang untuk membantu anak-anak kita yang ditinggalkan tentang akidahnya, tentang syariahnya, tentang akhlaknya. Tuan-tuan nak menggantungkan kepada Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng. Tuan-tuan nak menggantungkan kepada Anwar Ibrahim, kepada Azmin Ali, kepada Siva Rasa, kepada Tian Chua. Tuan-tuan boleh gantungkan dalam gantungan yang ringkas, yang kecil terlebih dahulu. Menjalin. Gantungkan kemahuan tuan-tuan itu untuk menyelamatkan umat kepada salah seorangnya, Dr. Mazlan Ismail. Boleh kita boleh, saudara-saudara? Boleh kita boleh. Tuan-tuan dan puan-puan dan manusia, saya teringat tuan-tuan dan puan-puan, satu masa dulu di Johor, pejabat pelajaran Johor bersama dengan Pengisa Kerajaan Negeri Johor menjemput guru-guru di seluruh negeri Johor. Bilangannya yang pertama itu seramai 400 orang untuk mengadakan satu seminar bengkel satu hari. Bengkel itu tajuknya tuan-tuan dan puan-puan, tajuknya meningkatkan profesionalisme keguruan dan membina benteng kepada serangan kristenisasi kepada anak-anak sekolah. Saudara, bingkas Anwar Ibrahim bangun marah. Marah Anwar Ibrahim. Pasal apa menyebut Kristen di situ? Pasal apa sebut agama di situ? Kamu menyebut agama untuk menakut-nakutkan orang. Perbuatan kau itu, kata dia, jijik. Itulah bentuk manusia yang tuan-tuan nak undi. Cerita gerakan Kristian jijik bagi dia. Cerita Kristian nak mengubahkan akidah umat Islam jijik bagi dia. Cerita Kristian nak menghapuskan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jijik bagi dia. Cerita orang Kristian nak mengeluarkan orang Islam daripada masjid untuk masuk ke gereja jijik bagi dia. Sampaikan pesan saya. Saya yakin teman-teman PKR, para intelijen daripada PKR ada datang pada malam ini. Sampaikan pesanan kepada Anwar Ibrahim daripada rakan karibnya Hasan Ali. Sampaikan pesanan kepada dia bahawa kalau dia menjijikkan gerakan menukar akidah, kalau dijijikkan menjijikkan apa juga aktiviti-aktiviti untuk memberi dinding kepada akidah umat Islam, pasti di dunia dan di akhirat antara makhluk yang paling dijijik oleh Allah ialah Anwar Ibrahim. Tuan-tuan dan puan yang manusia. Sebab itu tuan-tuan dan puan yang berkaitan dengan itu juga yang kelima,
kes Lina Joy. Lina Joy ni tuan, nak minta melalui mahkamah supaya dia dibenarkan untuk menukar agama daripada Islam kepada Kristian dan menukarkan namanya dalam IC, bahawa dalam IC hendaklah ditulis dia bukan lagi seorang Islam tapi seorang Kristian. Namanya bukan lagi nama Islam tapi nama Kristian. Itu saja permintaannya daripada mahkamah. Mahkamah menolak permohonannya. Salah seorang hakimnya ialah Tun Muhammad Khairus adalah hakim yang menolak itu. Tuan-tuan dan puan, saya nak beritahu, bila soalan ini dikemukakan kepada Anwar Ibrahim berbincang perkara ini, tuan-tuan, orang wartawan terus tanya kepada Anwar Ibrahim, kamu sokong tak Lina Joy untuk meninggalkan Islam masuk Kristian? Dan kamu sokong tak kita mesti sokong kepada rakyat Malaysia menyokong Lina Joy? Yang kamu ini permintaan Lina Joy telah dinafikan oleh mahkamah. Apa pendapat kamu? Apa dia jawab? Dia jawab persoalan mengenai tukar agama oleh Lina Joy itu adalah pilihan pribadi. Dahsyat tuan. Mana boleh orang Islam menjawab soalan yang sedemikian? Pilihan pribadi. Tadi Datuk Siddiq Baba menyebutkan antara dosa yang kemungkinannya tidak dapat diterima oleh Allah diampunkan, dosa murtad, meninggalkan agama Islam, menukar kepada agama yang lain, dosa syirik, meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana Anwar membuka ruang, membuka pintu, membuka tingkap kepada Lina Joy. Lina Joy, you can proceed. This is perfectly your own choice. Being a man, being a lady, being a person wanting to get into another religion, perfectly your choice. I will go for it. Saudara saya, ini satu benda yang tidak boleh berlaku. Dan inilah yang saya katakan di awal-awal tadi, antara manusia yang paling bahaya dalam dunia. Saya nak ekorkan kepada mufti wilayah Persekutuan. Mufti wilayah Persekutuan yang didengar sendiri oleh telinga Datuk Siddiq Baba. Apa mufti wilayah Persekutuan kata? Anwar adalah manusia yang paling bahaya di negara kita. Takkanlah manusia paling bahaya itu tuan-tuan nak counting namanya, memangkak namanya pada 5 hari bulan. Tuan-tuan buat ke tak buat? Tuan-tuan nak buat ke? Nak pilih dia ke? Tuan-tuan nak pilih dia atau tidak?